Bolehkah makan belangkas? Bukankah ia dua alam? Tak kira nama apa pun, kalau dua alam tak boleh makan. Tapi kalau belangkas itu bukan dua alam, dia banyak duduk dalam air, hukumnya boleh makan. Binatang yang boleh duduk dalam air, boleh duduk atas darat, tetapi di atas daratnya sekejap saja, tidak ada kekuatan. Dia lemah, dia kena duduk lama dalam air, itu boleh makan, dikira binatang laut. Yang tak boleh makan, di air pun dia gagah, atas darat pun gagah. Macam sebahagian ketam Tuhan mereka, Tuhan buat, sebahagian jenis ketam macam setengah ketam-ketam nipah tu. Faham? Bukan kata duduk dalam air saja atas darat, bukan duduk atas batu je, jalan ni pasal minggu ketam amal-amal. Faham lagi? Kalau siapa gitulah ketam, tak boleh makan. Tapi kalau ketam nipah tu jenis banyak duduk atas batu sekejap-sekejap, dia biar pokok nipah, lepas tu kena banyak duduk dalam air, maka hukum masih dikira binatang laut.